Motornya mampu menyelesaikan masalah jalan berlubang. Ni dia Suzuki V-Strom 250. Selalunya kalau ada lubang korang mesti elak kan. Tapi kalau dengan motor ni mesti korang cari lubang. Sebab apa Sebab yang pertama, dia punya design. Motor ni menggunakan design adventure touring dengan position tunggangan tegak dan selesa. Motor ni ada LED penuh dekat depan dengan bentuk tajam adalah V-Strom besar macam abang dia. Lepas tu pula motor ni menggunakan rim 19 inci depan dan 17 inci belakang. Memang sesuai untuk jalan berlubang. Dari segi enjin pula, motor ni menggunakan 249cc single silinder dan mampu menghasilkan 26.5 horsepower dan 22.2 Nm torque. Walaupun dia single silinder tapi dia power tau enjin dia sebab dia Suzuki. Siapa kata orang yang ketinggian 160 tak boleh bawa motor ni? Boleh je ni. Tapi jengket lah. Tapi memang tak digalakkan sangat lah. Tapi motor ni kalau orang yang ketinggian 170 ke atas memang cun. Apa motor ni tinggi tapi motor ni ringan tau. Dan motor ni nimble teruk. So kalau kau nak celah-celah memang nice lah. Dari segi meter pula, motor ni menggunakan meter jenis LCD. Lepas tu motor ni pun ada charger juga, tapi jenis USB-A lah. At least kalau korang nak bawa motor jalan jauh, boleh lah charge phone. Apa yang aku suka tentang motor ni, dia punya seat dia besar, dalam, boleh letak macam benda. Lepas tu Suzuki siap bagi monorail sekali. So tak payah nak beli monorail dah kalau kau nak pasang box. Jadi kau rasa Suzuki V-Strom 250 ni macam mana? Nice tak? Gempak tak? Kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh isi form di bio sekarang, okay?